Cikgu, apakah itu penyakit TB? Penyakit TB adalah penyakit berjangkit berpunca daripada bakteria M. tuberculosis sp dan boleh membawa maut. Apakah tanda dan gejalanya pula, cikgu? Tanda dan gejala pula ialah Batuk melebihi 2 minggu, susuk berat badan, hilang selera makan, sakit dada, demam dan batuk berdarah. Bagaimana ia merebak, cikgu? Ia merebak melalui udara dari pesakit TB kepada orang lain. Bakteria TB akan tersebar ke udara apabila seseorang yang dijangkiti TB batuk, bersin, bercakap mahupun menyanyi. Golongan yang berisiko terkena penyakit TB pula ialah individu dengan sistem imun yang lemah, pengidap HIV, pesakit kecil manis, perokok, warga emas dan mereka yang tinggal serumah dengan pesakit TB. Tempoh rawatan biasanya mengambil masa sekurang-kurangnya 6 hingga 9 bulan. Kepatuhan, pesakit wajib menghabiskan ubat mengikut jadual walaupun sudah merasa sihat. Jika berhenti awal, kuman boleh menjadi lali terhadap ubat dan sukar dirawat. Sistem DOT, rawatan di bawah seliaan anggota kesihatan bagi memastikan pesakit mengambil ubat dengan betul. Kesimpulannya, penyakit TB merupakan penyakit berjangkit yang boleh membahayakan kesihatan jika tidak dirawat. Oleh itu, masyarakat perlu peka terhadap simptom dan mendapatkan rawatan awal. Dengan kesadaran dan langkah pencegahan yang betul, penyebaran penyakit TB dapat dikawal.